Dah kalau dah punya grade ni, memang tak ada lah benda tu. Bang, macam mana nak check kereta recon ni? Rosak ke, accident ke? Perkara pertama, dia mau kena minta option sheet. SA wajib bagi. Sebab benda ni tak boleh nak rahsia. Dia tulis detail semua grade naik. KL panggil 6. Macam mana saya nak baca ni? Bahasa Thailand ke ni? Ya Allah. Benda simple je. Buka Google Translate. Takam sini. Terus nampak jawapan dia. Oh, Ah. macam ni. Pakai iPhone. Kalau ada problem, ada masalah, dia akan detail sini kereta ni apa-apa, dia akan remark. Next, dia mau kena cek bawah. Sebab negara luar, dia ada salji apa semua, dia banyak patah. Kuku ada karat apa semua, dia mau tengok bawah. Kenapa? Ada karat? Tak ada kan? Tak ada. Allah. Kalau nampak ada karat sikit-sikit apa semua, tu sebenarnya tak bagus. Minta lah dealer tu buat treatment ke, anti-rust ke. Tapi dah kalau dah punya grade ni, memang tak ada lah benda tu. Next, dia mau tengok engine dia. Tengok engine dia ada leaking lah. Nak tengok leaking sebenarnya, dia mau tengok sini ada minyak tak? Tak ada kan? Semua kering, comel apa semua. Dia kalau ada kesan accident apa ke semua ni original daripada kilang ni mari. Ni nombor chassis dia. Jadi bila tengok original macam ni, confirm lah. Tak ada masalah. Habis luar, main tengok dalam ni. Jepun kan selalu biasa banjir, ke tsunami apa semua kan. Benda paling simple je, tarik je seatbelt. Tarik. Habis tengok ada kesan tak? Tak ada. So tak ada kesan kotor apa semua. Bersih, clean bawah. Okay, satu lagi, dia kena buka bawah ni lah. Kalau nak kepastian, panggil foreman. So buka benda ni lah. Kalau kau buka benda ni, tak masuk balik ni. Okay, next, kita check dia punya elektronik dia. Bismillah. Pertama tengok lampu-lampu kat sini ada menyala tak, lampu kat pelik-pelik. Boleh lah ni check OBD bawah ni. Kita panggil foreman lah. Kalau saya nak check sendiri macam mana, bang? Nak check sendiri kalau yang tu macam kita tak menangkan lah. Maksudnya kata kita punya foreman kita ada lah alat, tak ada masalah. Benda yang sama je. Bila check OBD tak boleh nak tipu. Dia akan scan, dia akan keluar habis semua. Kalau ada masalah tetap ada masalah. Lepas tu check aircon. Tengok dia aircon sejuk tak, apa semua. Lepas tu mode dia tukar okey tak. Tengok benda-benda ni apa semua macam ni. Ada bunyi. Next kita check engine pula. Okay, kita off dulu Okay, sekarang ni kita on balik. So engine tak ada bunyi pelik-pelik. Kalau nak test drive, kita boleh booking. Booking RM1,000 lah. 5 kereta. 5,000 lah saya nak kena booking. Test drive 5 kereta. Ni betul-betul kerek. Takkanlah lagu tu. Orang suruh test drive ni nak suruh tahu kereta ni molek ke tak molek. Lepas dia test drive lagi, kalau tak puas hati kau, boleh pakai skru. Tak ada masalah. Next time kalau korang nak beli kereta Recon, make sure korang ikut dia punya step ni. Kalau susah sangat apa semua, datang je dekat Prime Subanjaya.